Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hai, Assalamualaikum. Sesi kerusi healing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesi kerusi healing hari ini. So basically apa yang kita buat hari ni ya. So apa yang saya buat ini adalah saya buat yang pertama pagi tadi, apa yang saya boleh share, saya buat weekly analysis di mana saya tengok balik performance iklan dan juga marketing untuk klien-klien untuk minggu lepas. Okay. So weekly analysis ni penting sebab kita nak tengok adakah action plan yang kita buat last week efektif ke tak. Kalau tak efektif, this week kena buat pembaharuan lah. Kalau dah okey, macam mana kita nak tambah baik lagi performance tu pada minggu ni. So benda weekly analysis tu memang buat setiap minggu lah. Kenapa kita buat setiap minggu? Sebab seminggu tu sebenarnya masa yang cukup ngam lah untuk kita buat analisis. Kita tak buat analisis daily, kita tak buat analisis monthly. Kalau kita buat analisis daily, dia terlampau cepat. Kadang tak sempat pun performance tu nak nampak. Kalau kita dah buat adjustment, kita jadi macam terlampau awal buat assumption dan juga terlampau awal buat conclusion sebenarnya. So kita tak buat daily, kita tak buat juga monthly. Kalau kita buat monthly, dia terlampau lambat pula sebab dia dah terlampau lambat untuk kita take action in case kalau campaign marketing kita tu tak jadi. So weekly tu macam just nice lah. Memang saya praktikkan benda tu daripada dulu lagi. Kita tengok data-data marketing tu secara weekly. Okay. So dari segi apa lagi ya? So time frame tu yang saya gunalah. Kalau so apa yang kita tengok adalah antara tugas saya sebagai marketing consultant adalah saya tengok the overall funnel, overall proses tu dekat mana ada bottleneck. Dari segi buat kreatif, dari segi buat iklan, dari segi leads yang masuk, dari segi closing, dari segi conversion web. So along the way tu memang saya akan analisis funnel tu dan itu adalah antara tugas saya lah. So saya akan cari kat mana bottleneck, kat mana yang flow dia tak cantik. Kalau kreatif video tak cukup, macam mana nak improve dekat bahagian video production. Kalau iklan tak cukup perform, macam mana nak improve marketer punya monitoring system. Kalau closing tak cukup efektif, macam mana nak monitor closing rate tu, macam mana nak monitor team sales supaya dia follow up dengan cara yang betul. Kalau website conversion pula, macam mana kita nak monitor website conversion. So tugas saya adalah saya kena advise klien dan juga saya tengok juga untuk bisnes saya sendiri dekat mana pain point dia, dekat mana choke point dia yang kita kena selesaikan segera supaya perjalanan marketing dan sales tu jadi smooth. Okay. So okay, so role tu kebanyakannya untuk klien saya pegang sebab klien dia ada specific role yang dia okay. So kalau anda tak sempat nak buat alignment, tak sempat nak buat analisis semua tu, boleh contact saya and then tengok macam mana kita boleh collaborate. So kalau anda adalah business owner yang ada team marketing dan juga buat marketing dan sales juga, kalau anda kalau anda adalah business owner yang perlukan bantuan untuk tengok the overall funnel dan analisis flow perjalanan marketing dan sales anda, boleh contact saya and then kita discuss macam mana untuk collaborate. Okay. So okay, dalam next yang saya boleh share adalah healing hari ni. Sebenarnya lama dah tak buat healing ni. Dia sangkut sekejap 2-3 hari, jadi nak dapatkan momentum balik tu gugup sikit lah kan. Okay, biasa lah. So apa lagi saya boleh share?
Dalam grup VIP, okay. Dalam grup VIP, okay. Saya ada grup VIP klien, not VIP student, di mana dia boleh tanya apa saja yang berkaitan dengan video course saya. So saya ada video course TikTok beg biru, macam mana dapatkan leads daripada TikTok pergi ke WhatsApp. So dalam grup tu ada buat analisa lah, kita buat analisa. Ada student yang dah run iklan tapi leads tak masuk. Okay, so bila leads tak masuk tu, ada beberapa faktor yang kita kena tengok lah. So yang pertama, yang biasa saya tengok adalah saya tengok CTR dulu. Adakah CTR tu tinggi ke rendah? Kalau CTR rendah, kena improve dekat iklan dulu ataupun konten dekat depan dulu. Okay, so katakanlah CTR tu okay pada taraf 1-2% macam tu, the next saya akan tengok juga ada tak orang isi borang tu. Okay, ni kena ni sikit lah. Okay, so macam mana kita nak analisa iklan leads generation dekat TikTok, ataupun orang selalu panggil TikTok beg biru lah. Okay, so bila kita buat run iklan dekat TikTok beg biru ni, ada beberapa data yang saya akan monitor lah untuk kena pasti kalau nak troubleshoot. Kalau kita dah run iklan, leads tu tak masuk, sebab apa? Macam mana nak troubleshoot? Ini cara dia. Okay, so yang pertama saya akan tengok kepada CTR dia. So CTR tu adalah click through rate, di mana kadar orang klik kalau nampak iklan kita tu. Okay, so kalau CTR tu rendah, bermaksud ada masalah dekat kreatif iklan, ada masalah dekat video yang kita guna untuk ads tu. Okay, so kalau CTR rendah, tukar konten dulu sebelum proceed dengan apa-apa perubahan yang lain. Okay, so yang kedua saya akan tengok juga kepada okay, so data kedua saya tengok adalah kalau CTR, so CTR tu dikira tak okey kalau bawah 1%. Okay, so kalau next adalah kalau CTR tu okey, katakanlah above 1.5% ataupun lagi tinggi lagi bagus lah. Okay, kalau CTR tu okey, kita akan tengok juga ada tak orang isi form tu. Kalau tak ada orang isi form tu, dia kemungkinan sangkut dekat situ. So adakah soalan-soalan yang dalam form tu terlampau panjang yang menyusahkan sampai orang tak nak isi? Adakah soalan-soalan yang diletakkan tu macam tak valid, jadi orang tak nak isi pun benda tu? So kena tengok dekat form tu. So kalau CTR tinggi, leads yang masuk dekat form rendah, maksudnya tu masalah form tu lah. So improve dekat situ dulu. Okay, kita hanya tanya soalan yang betul-betul kita perlu tanya saja. So benda tu kena test dan iterate juga, sebab kita takkan kita nak mudahkan orang isi form tu. Kalau orang rasa nak isi form tu menyusahkan, dia takkan isi. So kita nak mudahkan benda tu lah, tu objektif dia. So the next, kalau CTR okay, isi form okay, and then obviously lepas tu leads gen tu jadi okay lah. So itu cara saya untuk analisa iklan leads gen. Ataupun dekat TikTok ni kita beri iklan TikTok beg biru lah. Okay. Apa lagi saya boleh share? Okay, so ada satu klien ni, kita jual barang premium dan kita buat advertising dekat Meta, dekat Facebook dan juga Instagram. So kita dah cuba run iklan tu, kita dah cuba set up marketing angle, kreatif pun dah cantik, tapi masih lagi dapat CPL yang tinggi kan. So kalau CPL tinggi, so iklan yang biasa kita buat adalah iklan objektif traffic ataupun objektif engagement pergi ke WhatsApp. Sebenarnya kalau nak run iklan ke WhatsApp dekat Meta, ada beberapa objektif lain juga yang kita boleh test lah. So yang pertama, antara yang saya ingat lah, saya highlight beberapa. Yang pertama, kita boleh buat iklan conversion, objektif conversion optimize dekat WhatsApp. Maksud dia, Meta akan cari orang yang bersifat conversion ni, maksudnya orang yang memang nak membeli. Dia akan terus masuk, kita boleh set up iklan tu terus masuk ke WhatsApp. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kita juga boleh buat iklan engagement ke WhatsApp. So kita set up iklan engagement, kita set optimization dia pergi ke WhatsApp,
dan orang akan tekan button tu, dia akan terus pergi ke WhatsApp. So apa beza kedua-dua objektif ni? Kalau objektif conversion tu, Meta akan cari orang yang ada high potential untuk purchase sebab dia adalah kategori conversion. Kalau kita cari kalau kita set up iklan engagement, Meta akan cari orang yang nak engage, orang yang biasa engage untuk iklan tu sampai dekat dia. Okay? So beza antara dua tu, dari segi teori dia, jumlah orang yang bersifat conversion ni kecil je, dan jumlah orang yang bersifat engagement ni banyak. So iklan dia akan murah kalau buat engagement. Kalau kita buat iklan conversion untuk WhatsApp, akan jadi mahal sikit sebab orang tu kecil, audience size tu kecil je dekat Meta. So nak tahu mana yang sesuai, sebab kalau kita jual barang yang harga premium ataupun servis yang harga dia premium, 500 ke atas ataupun 1000 ke atas, mungkin kita nak consider buat iklan conversion WhatsApp, sebab dia lebih target, walaupun dia mungkin cost dia lebih mahal, tapi at the end kita nak tengok adakah dia boleh convert kepada sale. Compare tu kalau kita buat iklan engagement pergi ke WhatsApp. So dua-dua tak salah, kita kena test dulu. So daripada result tu, dan kita boleh analisa adakah objektif mana yang lebih sesuai untuk certain niche business tu. So apa yang saya buat tadi adalah saya test lah antara iklan engagement dengan iklan conversion, dan kita akan analisa result dia nanti selepas minggu. Okay? So itu sahaja dalam sesi kursi hiliang ini. Jumpa dalam sesi yang seterusnya.